Segalanya bermula di sini. Inilah pemain-pemain cilik dengan bakat besar. Prospek yang bakal mewarnai kancah bola sepak Malaysia. Demi... Sepanjang 2 hari bermula 14 Jun, 71 pasukan bakal berentap dalam kategori bawah 10 dan 12 tahun bagi merebut peluang meraih hadiah utama termasuk wang tunai bernilai RM1,000. Pertama kali dianjurkan menerusi kolaborasi di RZ Football Academy dan Corneli Sendirian Berhad. Kejohanan Piala X-Cream 2025 ini membuka peluang lebih ramai pemain bola sepak kanak-kanak dari seluruh negara untuk selah potensi dalam saingan yang kompetitif. So objektif kejohanan ni sebenarnya kita nak cungkil bakat-bakat baru yang mana kita tengok sebenarnya kalau kita tak buat program-program sebegini, kita takkan dapat bakat-bakat baru yang di serata bukan Perak sahaja, kita seluruh Malaysia. Di mana kalau tengok kejohanan ni ada pasukan daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor, Kuala Lumpur, Penang. Jadi kita dapat banyak sambutan sebenarnya. Jadi saya rasa sangat bertuah lah. Walaupun saya buat di Perak, ada juga pasukan daripada luar yang menyokong kejohanan kita pada kali ini. Memandangkan kali pertama kita buat pun kita dah dapat banyak sambutan. Sambutan pun sungguh menggalakkan. Jadi kita merancang untuk membuat setiap tahun. Setiap tahun supaya program ni tak putus-putus. 8 ke 10 tahun akan datang. Siapa tahu ada di antara mereka ini yang bakal meneruskan legasi perjuangan bola sepak negara demi lencana Malaysia di dada. Kita menganjurkan Piala X-Cream ini untuk menggalakkan lebih banyak budak-budak menceburi bidang sukan tanah air bola sepak sini. Kita untuk melahirkan masa depan bintang-bintang negeri ataupun negara. Okey, kita akan datang bukan hanya ini piala saja. Akan datang kita akan lebih pentas untuk kepada anak-anak kita masa depan. Kita akan pergi kepada bola sepak dan futsal juga masa akan datang. Lain jenama dia orang kurang pentingkan itu pakaian kasut untuk budak-budak, tapi kami orang khas kepentingan untuk budak-budak. Itu material memang dia sama tara dengan yang branded yang international punya, tapi harga kami orang memang sangat berpatutan.